Apa makna hati sejahtera? Fasarahu Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, mentafsirkan qalbin salim oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ila qalbi yang lepas daripada segala kaitan-kaitan awaik dan segala mawani' dan segala hujub. Hati yang lepas daripada segala ikatan-ikatan, tambatan-tambatan yang menghalang kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dalam perjalanan ini ialah untuk sampai ke hadirat Tuhan. Apa makna sampai? Usul ila Allah bi an tadkhula maqamul ihsan, dengan sekira-kira seorang itu masuk dalam maqamul ihsan, ya, yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Ketiga, ditanya oleh Jibril alaihissalam, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Lalu Rasulullah menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah kamu lihat. Ini dipanggil maqamil musyahadah. Fa in lam takun tarah, kalau tak boleh duduk taraf tu, duduk bawah sikit. Fa innahu yarak, bahawa kamu merasakan setiap saat kamu sentiasa diperhati oleh Allah Ta'ala. Atau dua makam dipanggil maqamil muraqabah. Bila seorang termasuk dalam maqamil musyahadah dan maqamil muraqabah, maka dipanggil orang itu wasil. Dia ada masuk golongan wasilin, orang yang sampai ke hadrat Allah. Maka barang siapa yang tidak sampai ke hadrat ini sepanjang masuk umur yang Tuhan beri, 80 tahun, 70 tahun, tak sampai, maka rugi serugi-rugi. Ya,